Umat Nabi SAW semua masuk syurga kecuali yang celaka dia. Diorang akan dimasukkan ke neraka dulu. Ni ramai orang cakap semua akan masuk neraka dulu, tak, kita akan masuk neraka dulu, tapi last masuk syurga. Kau ingat masuk neraka ni macam masuk JB, cop pasport terus keluar. Semua umat Nabi SAW akan masuk syurga kecuali yang celaka. Kenapa? Sepertiga masuk syurga tanpa dikira. Sepertiga datang pada Allah dengan dosa-dosanya, kemudian diampun dosa-dosanya, kesalahan-kesalahan mereka. Itu riwayat hadis Nabi SAW juga. Sepertiga lagi datang dengan dosa yang banyak, suruh malaikat cek. Malaikat kata, ya Allah, aku tak ada nampak kebaikan sikit pun yang ada pada mereka, kecuali dalam hati mereka tu tasdik, betul-betul membenarkan, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kuat. Dia la ilaha illallah. Itu semua masuk syurga. Bila saya dah sebut ini, hadis Nabi SAW, jadi siapa yang masuk neraka tu suai tak? Kau sendiri yang cari hal.